Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita nak sambung pembacaan kitab Hidayatus Subyan, dan kita sambung pembacaan dalam bab fiqh. Dan kita sudah sampai pada perbahasan fardu mandi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair ya karim. Qala al-muallif syahdan. Syahdan bermula fardu mandi itu dua perkara. Jadi di sini dinyatakan oleh musannif fardu mandi itu dua perkara. Jadi ada juga yang berpandangan bahawa fardu mandi itu tiga, iaitu niat, menghilangkan najis dan meratakan air seluruh badan. Tapi dalam kitab ni menyatakan dua sahaja, dan kalau tak silap inilah kaul yang utama dalam mazhab Syafi'i, iaitu dua. Fardu mandi itu dua. Yang pertamanya iaitu niat. Niat dengan mana menyahajakan sesuatu, tapi di dalam hatilah. Niat ni tempatnya di dalam hati. Niat apa? Niat mengangkat akan hadas, niat mengangkat ataupun menghilangkan akan hadas. Mengangkat tu dengan makna menghilang lah. Mengangkat akan hadas yang ada, ia hadas padanya pada tubuh badan seseorang, daripada segala hadas yang tersebut dahulu itu. Jadi hadas yang tersebut dahulu itu ni kita boleh rujuk pada siri yang kelima. Disenaraikan hadas-hadas yang menyebabkan seseorang tu perlu mandi, pada siri yang kelima. Boleh rujuk lah. Atau niat mandi, sama ada niat mengangkat hadas, sama ada niat mengangkat hadas ataupun kita niat mandi. Niat mandi daripadanya hadas. Dan sunat dilafazkan. Sunat dilafazkan maknanya sunat disebut. Disebut niat tu dengan lidah, tapi hukumnya sunat lah. Sebab yang wajibnya dalam hati, kan. Niat tu salah satu daripada perlakuan hati, amalan hati. Tapi sunat dilafazkan, disebutkan dia akan niat dengan lidah, sebut dengan lidah. Contohnya seperti katanya seseorang nawu al-hadath janah. Ini jika seseorang itu berjanabah, berjunub. Ataupun nawaitu rafa'al hadathi haidi. Ini jika seseorang itu haid. Ataupun nawaitu rafa'al hadathil nifasi. Ada tiga jenis yang kita boleh pilih lah, apa yang terkait dengan kita. Artinya sahaja aku mengangkat hadas janabah, atau hadas haid, atau hadas nifas, tergantung kepada keadaan seseorang. Atau ni dengan mana? Atau katanya seseorang nawaitul ghusla, pun boleh juga. Tadi nawaitu rafa'al hadasi boleh juga, yang ni pun boleh juga. Apa dia? Nawaitul ghusla anil janabati, jika orang itu berjunub. Ataupun nawaitul ghusla anil haidi, ataupun nawaitul ghusla anil nifasi. Tiga-tiga keadaan masing-masing lah. Artinya sengaja aku mandi daripada janabah, ataupun daripada haid, ataupun daripada nifas. Ini antara lafaz yang diperbolehkan. Nawaitu rafa'al hadasi ataupun nawaitul ghusla. Ataupun atau dengan mana? Atau katanya seorang nawaitu rafa'al hadasi akbari, kan dia buat lafaz umum terus, tak sebut janabah, tak sebut haid, tak sebut nifas. Dia umumkan terus nawaitu rafa'al hadasil akbar, pun boleh juga, sah juga. Artinya sahaja aku mengangkat hadas yang besar, kan, hadas yang besar. Jadi kalau dalam kitab-kitab besar, hadas besar ni adalah haid dan nifas. Adapun hadas, kalau junub ni hadas mutawasid, kan, hadas pertengahan. Tapi bila sebut besar tu masuklah semua.
masuklah pertengahan sekali apa semua. Atau katanya seorang, boleh juga kita dengan niat seperti nawaitul ghuslal wajibah. Artinya sahaja aku mandi yang wajib. Jadi ada 4 lafaz niat yang kita boleh gunakan, yang mana lafaz-lafaz tersebut sah untuk kita jadikan niat ketika mana mandi. Habis. Yang pertamanya adalah ni, ada syarat kat sini. Maka wajib disertakan. Ini jadi syarat lah. Jadi syarat. Dalam nak berniat tu, dia ada syarat dia. Maka wajib disertakan. Disertakan niat yang tersebut itu dengan membasuh satu suku daripada badannya. Jadi, dekat mana tempat kita nak datangkan niat, nak lintaskan niat dalam hati itu, ketika mana membasuh satu suku daripada badannya seseorang. Bila terkena je air pada badan kita, maka didatangkan niat. Sama ada satu sukunya pada salah satu daripada anggota badan kita. Itu jadi syarat lah. Habis. Rukun yang pertama, niat. Jadi rukun yang kedua, keduanya meratakan akan air. Meratakan akan air, ini air mutlak lah. Sebab air mutlak saja yang boleh mengangkat hadas. Air lain tak boleh. Air mustakmal tak boleh. Air hutan najis lagi tak boleh. Air musyammas boleh lah, tapi makruh. Kan? Jadi air mutlak lah. Keduanya meratakan air. Air apa? Air mutlak pada sekalian zahir badannya. Badannya seseorang. Jadi badan seseorang ni dia terbahagi kepada 2. Ada anggota yang zahir, ada anggota yang batin. Jadi bila kita mandi wajib ni, kan wajib meratakan air ke seluruh badan. Meratakan air ke seluruh badan. Badan yang mana? Badan yang zahir. Anggota yang zahir. Yang batin tak wajib. Dan sampai kita nak sembuh air dalam hidung, dalam mulut, itu tak wajib. Kan? Yang wajib adalah anggota zahir. Jadi anggota zahir ni mudahlah. Apa yang terlihat lah. Terlihat pada mata zahir kita ni, atau dipanggil anggota yang zahir lah. Cuma ada tempat-tempat yang menjadi kekeliruan lah. Sama ada kita nak nisbahkan ni sebagai zahir ataupun batin. Tengok kat depan tu dia kata apa? Bermula barang yang zahir. Bermula barang yang anggota yang zahir pada dubur. Jadi kalau kat dubur ni ada jadi kekeliruan sikit kalau bagi orang yang tak mengaji. Mana anggota yang zahir, mana had yang zahir, mana had yang batin. Mana had yang wajib kita basuh, mana had yang tak wajib kita basuh. Jadi kata ni bermula barang, iaitu anggota zahir pada dubur seseorang. Sama ada dubur lelaki atau dubur perempuan lah, sama je. Dan faraj perempuan, dubur lelaki atau dubur perempuan ataupun faraj perempuan. Pada ketika duduknya seseorang. Sama ada dubur lelaki atau perempuan atau faraj. Kat mana anggota zahirnya tu? Pada ketika duduknya bagi qada hajat. Bila dia duduk qada hajat tu, duduk cangkung tu lah. Kan? Jadi apa yang terzahir, iaitu yang terzahir, yang anggota yang zahir pada dubur dan faraj perempuan itu daripada zahir badan juga. Jadi itu termasuk daripada zahir badan. Bila kita cangkung, apa yang terzahir pada dubur kita ataupun apa yang terzahir pada faraj perempuan, maka itu dipanggil daripada zahir badan juga, maka wajib basuh. Dan apa yang terbuka, apa yang terzahir, maka itu dipanggil anggota yang zahir juga, anggota badan yang zahir. Dan demikian lagi apa? Demikian lagi dikira zahir badan. Dan demikian lagi dikira zahir badan itu apa dia? Barang yang di bawah kulit kulub. Jadi kulit kulub ni apa? Kulit kulub ni adalah kulit yang menutupi akan zakar. Yang ni sebelum daripada seseorang tu khitan, seorang tu sunat. Jadi dia ada kulit, lebihan kulit tu. Jadi bawah kulit tu dipanggil anggota yang zahir. Dan bila kata anggota yang zahir, maka wajib menyampai akan air pada sekalian bawah kulit kulub sekalian ni. Jadi sempurnalah kita meratakan air pada seluruh badan.
dengan kita meratakan pada tiap-tiap anggota yang zahir. Wallahu ta'ala alam bisawab.